Okey, salam sejahtera semua pemilik kenderaan. Hari ni kita akan buat testing kemampuan jumper Yesper Mini ni. Yesper Mini, tengok dia satu kali charge penuh berapa kali dia boleh jump start. Sebelum ni kita dah test boleh start Myvi, 4x4, lori semua boleh start. Sekarang kita akan cuba buat test berapa kali lepas charge penuh boleh jump start, boleh start apa ni 4x4 ni. Ni D-Max lama, umur dah lebih kurang 15 tahun. Kita tengok berapa kali boleh start. Jadi macam biasa kita cuba buat direct connect. Hitam merah dengan merah. Merah positif, hitam tu negatif lah. Kita buat direct connect. Kita tak perlukan tumpang power battery pun. Tak perlu tumpang power battery, kita buat direct connect. So, saya kena on. Okey. Tekan butang boost. Okey. Okey, cuba on. Okey, satu, off. Lagi 17 kali off. Okey, dah 17 kali kita tengok. Oh, dia dah merah. Okey, dia dah merah maksudnya bateri ni dah lemah ataupun dah panas. Nampak? Persen dia 25, dia dah merah. Maksudnya bateri dah lemah lah. So, kesimpulannya satu jumper ni Mini ni dapat start lebih kurang 17 kali 17 kali engine diesel. Engine diesel 2.5 ni SUV D-Max lama. Kalau setakat Myvi kereta biasa 1.3, 1.5 boleh start lebih kurang 40 kali ke atas. Satu menggunakan jumper Mini. Mini ni yang kecil ni saja. Kereta besar boleh start 17 kali. Kalau setakat kereta kecil nak start 40 kali tak ada masalah. Ini engine diesel 4x4. Engine besar 2.5 liter diesel. Jadi memang power padu jumper ni. Kecil tapi padu 17 kali untuk engine diesel. Okey. Kalau siapa berminat boleh PM kami ataupun datang ke bengkel Nano ni. Nampak bengkel Nano ni kita pengedah. Ataupun boleh PM beli melalui TikTok. Okey.